Hari ni aku nak pasang rak pasu bertingkat yang aku beli dekat TikTok Shop. Okey, mula-mula kita buka dulu kotak dia. Yang aku pilih ni 6 tingkat tau. Dia ada beberapa pilihan. 4 tingkat, 6 tingkat, 8 tingkat. Aku pilih yang 6 tingkat je lah. Rendah sikit pada ketinggian aku. So, kita keluarkan satu persatu. Korang jangan risau tau. Seller dah bagi dah siap-siap skru, Allen key dan juga spanner untuk korang pasang. So, mula-mula kita pasang bahagian tapak dahulu. Okay, dia dah siap bagi yang macam tapak getah ni kan. Korang skru je kat bahagian tapak tu buat untuk keempat-empat bahagian. Kita nak sambung bahagian tapak dengan bahagian yang menegak ni. Okay, korang tengok ada lubang kiri kanan tu kan. Okay, so kita sambungkanlah menggunakan skru dan nut yang dibagi tadi. Kemudian kita nak pasang bahagian yang melintang ni. Okay, make sure korang tak terbalik jugalah pasang. Okay, skru kat bahagian atas dulu supaya senang. Kemudian korang angkat tingkap-tingkap kiri kanan tu. Lepas tu skru bahagian bawah dan bahagian tepi. Dah siap. Tengok ni, rak bertingkat ni memang kukuh. Dia bersih 100%. Lepas tu, dia tak mudah jatuh tau. Sesuai sangat letak kat sudut kat rumah, kat balkoni. Nak grab, tekan dekat beg kuning. Ada macam-macam pilihan.